Hari ni aku nak tunjuk satu kipas cordless yang memang rare, Hangbin cordless 11 inch high power portable fan. Sekali pandang pun dah nampak gah. Sebab variasi 11 inch ni bukan main besar. Hampir sama macam saiz muka aku bila berdiri sebelah. Bila buka dari kotak, terus nampak bilah kipas. Logam 4 kepak yang berkilat, dengan motor besar di tengah. Rasa puas hati terus sebab saiz dia solid dan nampak betul-betul heavy duty. Dalam kotak tu siap datang charger plug 3 pin, bukan jenis USB murahan. Maksudnya terus boleh charge bateri cordless dia tanpa perlu cari adapter lain. Dan yang best, aku ada beli sekali sebiji bateri cordless yang dikatakan mengandungi 10 biji bateri lithium ion untuk running kipas. Bila keluarkan dari kotak, rasa macam ada koleksi power bank versi industri. Jadi kalau korang dah ada alat guna bateri jenis ni, memang terus plug and play. Lepas tu aku pasang satu bateri pada bahagian bawah kipas. Bunyi klik tu pun dah buat aku rasa puas. Aku tekan kelajuan pertama dulu. Angin dia lembut tapi terasa menyegarkan, cukup untuk guna dalam bilik sambil buat kerja. Bila tekan kelajuan kedua, terus rasa macam duduk depan kipas meja besar. Angin dia kuat tapi dia punya bising tu boleh diterima. Motor kipas tu dia memang buat kerja dengan smooth, jadi tak ada bunyi kasar atau gegaran pelik. Aku cuba bandingkan saiz kipas ni dengan tapak tangan aku. Yang ni 11 inch, jadi bila letak tangan kat depan bilah, baru nampak betapa luasnya kawasan tiupan dia. Sesuai kalau nak guna di ruang tamu, workshop atau bawa keluar masa camping. Bahagian belakang dia ada penyambung larasan untuk ubah arah tiupan atas bawah. Aku laras sikit hala ke atas bila kipas diletakkan di atas lantai. Untuk uji ketahanan bateri, aku terus biarkan kipas ni berpusing. Aku set kelajuan pertama biar dia berpusing dari tengah hari sampai ke petang. Dalam lebih kurang 6 jam, bateri masih steady. Bila aku tukar ke kelajuan kedua, ia tahan dalam lingkungan 3 hingga 4 jam, bergantung pada kapasiti bateri yang digunakan. Bagi aku, itu dah cukup padu untuk kegunaan luar rumah, terutamanya kalau tengah buat BBQ, camping atau kerja di site, yang aku suka sebab dia tak guna wayar langsung. Senang nak alih ke mana-mana, atas meja, dalam kereta, tepi katil, malah bawah khemah pun boleh. Bila habis bateri, tinggal cabut dan tukar je bateri lain. Lepas tu cucuk bateri yang habis tu dekat charger plug 3 pin yang dah disertakan. Tak perlu tunggu lama pun untuk penuh. Kalau korang jenis yang suka benda praktikal dan tak mau terperangkap. Dengan wayar panjang, kipas Hangbin cordless 11 inch ni memang patut masuk wishlist. Saiz dia besar, angin kuat, tahan lama, dan yang paling penting boleh guna di mana saja tanpa risau plug. Jadi jangan tunggu sampai berpeluh baru nak cari kipas. Dapatkannya di Big Orange sekarang sebelum stok habis. Sebab model 11 inch ni cepat sangat laku. Angin dia bukan biasa-biasa, tapi betul-betul buat korang rasa lega walau tengah berpeluh lencun masa tu.